Saya paling tak sangka 2 tahun lepas saya boleh makan sup. Ada tak orang Pontian ni? Dekat situ ada sup Pak Habib. Sedap. Dia dah generasi keempat. Sup kambing tak ada bau langsung. Sedap. Saya boleh makan dengan Cikgu Noraini Amran yang mengajar saya matematik. Waktu saya darjah 4 dan darjah 5 sekolah rendah. Saya jumpa dia. Dan semasa saya jumpa dia, dia baru saja pencen sebagai pensyarah bahasa Inggeris di Kolej Matrikulasi Paguh. Saya cari balik cikgu saya. Kalau tak sebab cikgu-cikgu, tak sebab mak ayah didik kita, kita takkan jadi apa kita jadi hari ini. Kita bagus bukan sebab kita bagus sendiri, tak. Tuhan izin satu, yang kedua cikgu kita, mak ayah kita. Itu ya. Itu sebab ada orang boleh belagak. Oh, saya sekarang saya belajar tinggi. Oh, saya ada master. Kau ada? Tak boleh macam tu. Orang tu bukannya dia tak pandai, bila dia tak ada degree, tak ada master. Kadang-kadang peluang tak sama. Keluarga dia susah. Struggle, bahasa baku. Struggle. Itulah.